Ni doa apa? Makan kan? Apa status dia? Status dia apa? Tentang jangan takut mungkar. Orang mengaji hadis, dia tahu hadis ni mungkar. Berani kan tak berani dia sebut pada masyarakat. Sebab apa? Dekat sekolah-sekolah tadika duk baca hadis ni, duk baca doa ni, Allahumma barik lana, kan? Hadis ni mungkar. Ada orang kadang-kadang dia baca, dia kata tak, let go lah, tak apalah. Tapi ada orang tak, dia rasa macam benda ni kalau saya tak bagi tahu pada masyarakat, saya bersalah. Kerana ilmu ni satu ilmu yang masyarakat kena tahu, sebab amalan ni berleluasa. Adalah orang marah kat saya. Tengok tuan-tuan, geng-geng muda ni, ustaz-ustaz aliran muda ni baca doa apa mungkar. Ada orang dia tak mau terima. Peduli apa? Aku dah amal benda ni lama dah. Ada orang kadang-kadang dia nak jaga reputasi dia. Orang mengaji agama ni tuan-tuan ramai, tapi bukan semua berani nak tegur masyarakat. Kan dia fikir apa? Dia kata masyarakat lah sumber pendapatanku. Kalau aku tegur sekali dia orang tak panggil aku ceramah dah. Kita kena ingat tuan-tuan, bila orang sebut hadis mungkar, bukan bermaksud mungkar tu maksiat. Mungkar bukan bermaksud maksiat dalam hadis. Dalam istilah hadis, mungkar ialah perawi hadis yang perawinya telah melakukan kesilapan dalam riwayat. Itu maksud hadis mungkar. Ataupun hadis yang tidak dikenali oleh ulama hadis daripada mana asal puncanya. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan satu benda yang menyebabkan tuan-tuan akan tak lupakan saya lepas ni. Dia syok sebenarnya belajar hadis ni, dia lama sikit tak? Ni pendek sangat, tapi tak apa. Ada alasan nak datang ni. Ni daripada kitab Mizan Al-I'tidal. Kitab ni nama dia Mizan Al-I'tidal, yang ditulis oleh Az-Zahabi, ulama hadis. Az-Zahabi, bukan Al-Wahabi. Az-Zahabi. Sebut betul-betul. Baik. Az-Zahabi ni dia anak murid kepada Ibn Taymiyah, dan dia bermazhab Syafi'i. Orang mengaji hadis memang kena pakai kitab Az-Zahabi. Kalau tolak Az-Zahabi, separuh ilmu hadis akan hilang. Dia tulis satu kitab nama dia Mizan Al-I'tidal, menilai perawi-perawi hadis. Okey, kita pergi kepada ada seorang perawi nama dia Muhammad ni 7532 ni. Perawi yang ke-7532 daripada kitab ni. So ramailah dia hurai satu-satu. Dia kata Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah. Nama perawi ni Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah. Dia meriwayatkan daripada Ata dan Nafi'. Anak muridnya nama Muhammad bin Isa ibn Sumai sahaja. Anak murid dia seorang je. Kata Abu Hatim ni Abu Hatim Ar-Razi. Dia kata munkarul hadis jiddan. Perawi hadis mungkar. Perawi hadis yang sangat-sangat mungkar. Wa kadza qalahu al-Bukhari. Begitulah yang disebut juga oleh Imam Bukhari. Bukhari pun kata dia mungkarul hadis. Kata Abu Hatim lagi, la yushtaghalu bihi, tidak dilayan hadisnya. Maksudnya hadisnya terlalu dhaif, tak boleh pakai. Wa qila kana min ahli Azri'at, dia merupakan orang Azri'at, satu bandar namanya Azri'at. Wa min manakirihi, di antara hadis-hadisnya yang mungkar, tuan-tuan tengok yang bawah ni. Hisham bin Ammar meriwayatkan daripada Ibn Sumai, daripada Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah. Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah, ini perawi yang kita nak bincang. Daripada Amru bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya Abdullah, daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW berkata bila mana nak makan, bila mana makanan dihampirkan kepadanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ni doa apa? Okay.
Apa status dia? Status dia apa? Tentang jangan takut mungkar. Mungkar. Dia mungkar. Kerana dia seorang je riwayat. Namanya Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah. Siapa yang kata dia perawi hadis mungkar? Bukan Rozaimi kata, Bukhari kata, Abu Hatim kata. Dan Zahabi verify betul dia adalah perawi hadis mungkar. Ini di antara hadis yang mungkar yang dia riwayatkan. Orang mengaji hadis, dia tahu hadis ni mungkar. Berani kan tak berani dia sebut pada masyarakat. Sebab apa? Dekat sekolah-sekolah tadika duk baca hadis ni, duk baca doa ni, Allahumma barik lana, kan? Hadis ni mungkar, tidak sabit daripada Nabi SAW. Tak cukup dengan tu, kita tengok pula ulama hadis yang kedua kata apa. Ni kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal juga menceritakan tentang perawi-perawi. Tengok apa kata dia. Ini kata Ibn Adi dalam Al-Kamil. Dia bawa riwayat ni, riwayat yang kata Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar ni. Dia bawa, dia bawa riwayat ni. Lepas tu di hujung dia kata apa? Dia kata, qala Syekh, penulis kata, Ibn Abi Zu'aizi'ah ini mempunyai hadis yang selain daripada apa yang telah aku sebut, tetapi sedikit hadisnya. Aku tidak mengetahui ada orang lain yang meriwayatkan hadis darinya kecuali Ibn Sumay. Alhamdulillah. Tetapi Ibn Sumay tidak menjadi masalah. La ba'sa bihi. Dia okey, Ibn Sumay. Wa Ibn Abi Zu'aizi'ah. Adapun gurunya Ibn Abi Zu'aizi'ah, ammatu ma yarwihi, kesemua hadis yang dia riwayatkan, amman rawa'u ma la yutaba'u alaih. Semuanya tidak ada penyokong. Dia seorang-seorang riwayat. Maka sebab tu ulama kata dia riwayat benda yang tak dikenali. Dia seorang je bawa. Anak murid adalah seorang. Kalau dia tu ramai anak murid, mungkin dia tu glamour dan hebat. Ni anak murid seorang, lepas tu dia bawa riwayat orang tak kenal. Jadi tuan-tuan letakkan diri tuan-tuan dekat, put yourself in my shoes. Kita dah baca benda ni. Ada orang kadang-kadang dia baca, dia kata tak, let go lah, tak apalah. Tapi ada orang tak, dia rasa macam benda ni kalau saya tak bagi tahu pada masyarakat, saya bersalah. Kerana ilmu ni satu ilmu yang masyarakat kena tahu, sebab amalan ni berleluasa. Dan dikatakan ia sebagai sunnah. Maka saya pun katalah, hadis doa makan yang masyhur itu sebenarnya hadisnya adalah mungkar. Adalah orang marah kat saya. Tengok tuan-tuan, geng-geng muda ni, ustaz-ustaz aliran muda ni, baca doa apa mungkar. Dia ingat mungkar tu apa? Dia ingat mungkar tu amar ma'ruf nahi mungkar. Dia ingat mungkar tu maksiat. Tak, bukan maksiat. Mungkar tu maksud hadis tu tak betul. Ia bukan daripada Nabi SAW. Tapi itulah biasa orang Melayu ni, tak baca yang saya tulis panjang-panjang tu. Dia baca kesimpulannya. Dia baca yang ujung sekali kesimpulan. Saya hurai panjang-panjang, Bukhari kata apa, Abu Hatim kata apa, dia kata yang tu aku tak mau tahu. Yang aku nak tahu bawah sekali. Bawah sekali kesimpulannya hadis ini mungkar. Maka dia ingat saya yang nilai hadis tu. Sebenarnya tak. Bukhari yang nilai, Zahabi yang nilai, Abu Hatim yang nilai. Maka sebab tu, kalau kita mencari kebenaran, kita akan terima lah. Kalau kita nak. Ada orang dia tak mau terima. Peduli apa? Aku dah amal benda ni lama dah. Tapi ada beza lah orang yang belajar dengan orang yang tak belajar. Dan ada juga beza orang yang dah belajar berubah dan orang yang belajar masih stagnan. Maka saya katakan sunnahnya bila nak makan, baca bismillah. Bismillah makan. Boleh ke baca doa, Ustaz? Nak baca doa ni, bacalah doa apa-apa pun. Jangan kata dia daripada Nabi sudah. Jangan kata ia sunnah sudah. Kerana doa ni pun bagus juga. Tapi doa ni bukan untuk makan saja. Doa ni bukan untuk makan saja. Doa ni boleh untuk makan, boleh untuk bila dapat hadiah. Orang bagi hadiah kat dia, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah kami apa yang kau rezekikan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Kan doa bagus tu. Tapi bila kita baca doa tu, masa dapat hadiah, orang macam, lapor benar Ustaz. So kita kena ubah lah. Kita kena buat perubahan.
Kita kena berani. Ada orang dia berani, saya berani terlebih. Maksud saya sebut pada masyarakat, walaupun orang penin kan, tapi saya sebut kerana kita dalam dunia ni, kita tak nak apa melainkan kita rasa biarlah aku menjadi ejen kepada perubahan masyarakat, yang mana mereka boleh berubah daripada sesuatu yang tidak baik kepada yang baik. Ada orang kadang-kadang nak jaga reputasi dia. Orang mengaji agama ni tuan-tuan ramai, tapi bukan semua berani nak tegur masyarakat. Kan dia fikir apa? Dia kata masyarakat adalah sumber pendapatanku. Kalau aku tegur, sekali dia orang tak panggil aku ceramah dah. Bukan semua, tapi ada. Maka mudah-mudahan kita tak macam itulah. Mudah-mudahan ustaz kita yang akhir-akhir ini tidak begitu. Dia menjadikan sunnah itu nombor satu, penilaian ulama hadis itu nombor dua. Dia ajar mana yang sunnah adalah sunnah, yang mana yang bukan sunnah bukan sunnah, walaupun dibuat oleh masyarakat. Baik.